di WrestleMania nanti, decide aku, Wiseman kau akan bersama-sama dengan aku. Lepas tu Roman cakap, betul tak betul ni Wiseman? Match dia memang. So, Assalamualaikum, selamat datang ke Hauso YouTube channel. Yang mana baru sampai, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe. Jangan lupa tekan bell notification tu sekali supaya nanti kalau aku ada keluarkan video baru, maknanya dah terkeluar di atas notification korang tu. Macam nak sembang anime pula. Alright, tanpa kita melengahkan masa lagi. Sebelum tu, yang mana ada Telegram, korang boleh tekan link dekat bio, boleh masuk kat grup Telegram kita. Kita boleh sembang-sembang pasal WWE, ada berita-berita best kita boleh kongsi dalam tu. Korang boleh check sikit out, link ada dekat bawah aku sediakan. Dan tolong follow aku punya TikTok sebab kita banyak update dekat situ. Untuk YouTube ni mungkin aku akan review untuk show-show weekly dan juga PLE sahaja. Dekat TikTok mungkin akan ada lebih sedikit. Alright, tanpa kita melengahkan masa lagi, hari ni kita nak sembang mengenai apa yang berlaku di SmackDown semalam dengan cerita banyak benda yang menarik. Jom kita jumpa di dalam video. Shoo. So untuk SmackDown semalam, pembuka tirai kita ada CM Punk yang di mana crowd sangat menyanjungi dia. Dapat orang kata can-can daripada crowd. Salam sana salam si, naik atas ring. Lepas tu dia seronok sebab buat kat Chicago kan, tempat dia confirm lah dia seronok. Lepas tu datang Paul Heyman, dia kata dia minta bantuan itu bantuan ini. Dan si Empang kata Wiseman kata, Paul Heyman kata Roman tak ada kat sini. Lepas tu si Empang kata serius lah, dia tak ada kat sini. Si Wiseman cakap dia dekat training camp WrestleMania. Lepas tu si Paul Heyman pun dia minta favor lagi. Si CM Punk kata, apa punya favor? Berapa banyak favor kau nak minta kat aku ni? Lepas tu dia kata, okay, kita tunggu Roman datang, baru kita sembang pasal favor. Settle untuk, orang kata, segmen yang pertama. Lepas itu, kita ada kemunculan Rey Fenix. Debut untuk Rey Fenix. Aku sangat-sangat excited. Dia punya debut, lain macam, brother. Lepas tu, tapi aku tak minat dia punya lawan dia lah, sparring dia, iaitu Nathan Fraser. Wrestler daripada NXT. Kau banyak je sebenarnya wrestler daripada SmackDown ni. Kau kasihlah lawan dengan Rey Fenix. Tak payah kau pinjam wrestler daripada NXT. Nathan Aziom tu. Tapi sebenarnya bila aku tengok match tu, so aku faham lah kenapa SmackDown memutuskan untuk mengambil Nathan tu. Sebab Nathan ni dia ada ciri-ciri Rey Fenix tu sedikit. Bukan apa, sebab kita nak tengok match yang sedap. Aku jujur aku cakap, Rey Fenix dan juga Nathan, match dia memang pace sangat-sangat laju. Pace gila. Aku memang okey lah, legit lah sebab SmackDown panggil si Nathan tu kan. Sebab dua-dua memang lincah ke sana ke sini. Memang penat. Kalau aku jadi referee dalam tu pun aku penat tengok diorang punya match ni. Pace gila, laju gila pace, skill set, move set untuk Rey Fenix jangan cakap Match ni kita dapat tengok yang Rey Fenix menang. Dia kasih MMB dekat si Nathan tu, Mexico Muscle Buster. Lama tak dapat tengok tu Akhirnya Rey Fenix menang untuk first debut dia. Minggu depan dia lawan dengan si Bento, nama dia silap aku daripada The Girza. Kemudian kita ada segmen sedikit, orang kata video daripada Drew McIntyre yang tidak berpuas hati dekat Damian Priest. Sebab minggu lepas si Damian Priest menghempas dia dekat cermin kereta. So minggu depan pun dia akan ada face to face. Mungkin akan ada match di WrestleMania nanti, confirm. Kemudiannya kita ada match antara LA Knight bersama Tama Tonga. So match ni bermula daripada backstage. Bergaduh mulut Braun Strowman, Jacob Fatu, Jacob tak ada. Braun Strowman, Solo Sikoa, Tama Tonga. Bergaduh-gaduh mulut. LA nak datang, LA nak masuk interest. Okay, start lah. Bergaduh lah kau dekat situ. Match sedap. Lepas tu hujung-hujung tu Solo Sikoa nak kacau match. Tapi LA nak mesti menang. Kalau dia kalah, rugilah kan. Tak kalah dia kalah dengan Tama Tonga. Walaupun match ni dikacau oleh Solo Sikoa, LA Knight tetap menang. Mantap. LA Knight, Lepas tu kita ada segmen Charlotte Flair dan juga Tiffany yang dihostkan oleh White Barrett. Pening White Barrett. Lain kedua-dua perempuan tu Queen sana lah, Queen dekat dalam ring, Queen sampah dekat luar gelanggang pun semua tu lah. Tiffany punya ni lah promo-promo untuk WWE
Women Champion. Okey lah, nampak hype sikit lah kan untuk WWE, untuk Women punya Liga ni. Okey lah. Tapi sebelum tu, masa Charlotte Flair masuk, ada gap sedikit iklan di mana kita dapat tengok satu lagi teaser yang lebih, orang kata teaser nak ke trailer lah tu kan. Dah nampak sangat yang mungkin asap-asap hitam itu dan hujung-hujung itu ada shilling berbentuk huruf A macam Aleister Black nak comeback. Kita kena tunggu. Aku rasa lepas WrestleMania ataupun di tengah-tengah WrestleMania ataupun kejap. Ataupun yang last tu aku kena sembang kejap lagi. Mungkin ada kena mengena. Alright. Lepas itu kita ada match one contender untuk WWE Tag Team Champion di antara MCMG dan juga DIY. Match tu pun turut ditonton oleh pemenang lah WWE Tag Team Champion, iaitu Street Profit. Match dah berpihak dekat DIY. Si Tommaso Ciampa dah pin dah si Chris Sabin tu. Kau boleh bantai ulu kaki dekat rope pula. Engkau ni dah berapa lama main wrestling? Benda dah tak jadi. So pin dah cancel. Si Sabin tu, apa lagi, Chris Sabin, dia Sabin kau sekali, jatuh, pin, settle. MCMG, Motor City Maxingan, one contender untuk WWE Tag Team Champion. Dia akan lawan dengan Street Profit. Kemudiannya B-Fat bertemu dengan Naomi. Ni pun salah satu match yang aku tunggu juga, sebab aku expect yang match ni akan dikacau oleh Jade Cargill, tapi tak. Match berjalan dengan lancar dan Naomi menang. Kemudiannya Naomi macam acah-acah sikit dapat mic, dia kata, "Mana kau Jade Cargill, mana kau?" Jade Cargill datang, dia jet kau sekali. Guna tapak kaki yang bersaiz ni, tebalnya sebesar batu bata. Kasutnya dia tapak muka si Naomi. Pisang Naomi. Bukan dengan Naomi, dengan security pun kena tapak dengan kasut batu batanya. Dan disebabkan kena chop batu bata, dekat WrestleMania diorang ada match. Senang-senang gitu je, kena tapak batu bata, Lala dapat match dekat WrestleMania, Naomi dan juga Jade Cargill. Ni pun salah satu match yang tak sabar nak tunggu. Kemudiannya ada berita sedih untuk fan-fan Randy Orton dan juga KO, Kevin Owens, yang di mana Kevin Owens naik. Mula Nick Aldis dululah mengumumkan, dia kata ada berita yang tak best. So Kevin Owens naik, dia kata bagi tahu yang 25 tahun join ni apa semua, dia ada injury dekat leher yang dia perlu surgery. Dan disebabkan itu dia terpaksa menarik diri dekat WrestleMania nanti, sebab mungkin dia akan ambil masa yang lama untuk recovery. Dia turun, Randy datang, Randy tak ada buat apa lah, dia pandang saja. Aku tahu kalau betul, aku tak rasa itu hanyalah lakonan untuk Kevin Owens punya karakter, tak. Aku rasa tu betul-betul, kalau lakonan Randy datang dah cepuk dah si Kevin Owens tu. Tapi aku rasa itu in real life untuk Kevin Owens, betul-betul dia sakit, dia perlukan surgery apa semua, mungkin silap dia lah ke apa semua kan. Alright, naik atas. Lepas tu Nick Aldis kata, Randy, aku minta maaf, mungkin kau takkan ada match dekat WrestleMania. Randy menyerap dia from RKO si Nick Aldis. Dan dekat sini lah yang aku nak sambung dekat tapi tadi, mungkin Aleister Black nanti akan datang first debut dia dekat WrestleMania berlawan dengan Randy Orton. Mungkin ni aku punya prediction saja. Lepas tu Jacob Fatu dan juga Braun Strowman, match last man standing, dan siapa menang dia akan jadi one contender untuk United States Champion. So match ni last man standing, dia tak ada pin, tak ada submission. Kau nak main apa kau main lah. Meja ke kerusi ke kau main lah. Nak main kat mana-mana pun kau suka hati dah. Nak keluar ring ke, tapi match ni memang sampai kat luar ring. So Braun Strowman angkat Jacob Fatu, terbalik semua meja dekat penonton, apa semua dia buat. Dan untuk menentukan siapa pemenang, siapa yang main standing, kalau dua-dua dah jatuh, diorang kira sampai 10, siapa yang naik, siapa yang bangun dulu, dia lah pemenangnya. So match ini memang bas lawan dengan lori kontena. Dua-dua bagak, dua-dua besar. Aku risau je ring tu runtuh. Tapi match ni memang sedap. Dan last kali, siapa yang menang? Jacob Fatu menang selepas dia melanggar trailer Baskora langgar trailer langgar meja, dua-dua jatuh, ref pin sampai 8. Lepas tu Jacob Fatu naik dan dia last man standing lah. Dia menang dan dia last man standing dan one contender untuk US Champion, dan dia akan berjumpa dekat WrestleMania
dia akan berjumpa LA Knight di WrestleMania. Last segment datang OTC dan juga Wiseman Paul Heyman. Dia naik macam biasa. Roman Reigns dia membangga-banggakan diri. I travel chill, you acknowledge me, apa semua. Dia nak tunggu CM Punk datang. Sekalian datang si gampang datang. Si Seth Rollins datang. Lepas tu dia macam dia lah pergaduhan mulut antara Seth dengan si Roman. Roman kata, aku tak panggil kau, aku panggil CM Punk. CM Punk datang. CM Punk datang, dia kata bantuan apa semua. Dia kata sekarang ini, dia cakap dengan Roman, dia kata Wiseman kau ingat lagi zaman-zaman dulu. Dia dah throwback. And then dia cakap dengan Roman, di WrestleMania nanti, decide aku, Wiseman kau akan bersama-sama dengan aku. Lepas tu Roman cakap, betul tak betul ni Wiseman? Betul tak betul ni Paul? Si Paul Heyman menangis. Lepas tu Roman cakap, kenapa kau menangis ni kan? Kalau tak betul jangan menangis. Lepas tu dia dah menangis semua. Roman cakap, tolong cakap tidak. Lepas tu Paul Heyman cakap, dia kata tidak. Dia kata no. Dia tak setuju dengan apa yang Tribal Chief tu suruh. So maksudnya dia berpihak dekat CM Punk. Roman time tu, dia punya marah, dia nak bantai CM Punk bantai dia. Go to sleep Roman play out dekat situ. Dia nak go to sleepnya si Seth Rollins lari. Last Smackdown habis macam tu je. So match minggu depan kita ada face to face untuk Drew McIntyre dan juga Damian Priest. Lepas tu kita ada Gauntlet match, woman semua. Siapa menang, siapa tag team yang menang, dia akan lawan dengan Raquel dan juga Liv Morgan untuk woman champion, tag team woman champion. Lepas itu kita ada match antara Bento tak silap aku nama dia, lawan dengan Rey Fenix dan juga kemunculan kembali The American Nightmare. Alright, itu je yang menarik di Smackdown semalam. Alright, itu saja video kita untuk kali ini. Kalau korang suka boleh like, jangan lupa like, share dan juga subscribe. InsyaAllah hari Selasa ataupun Rabu nanti kita akan sembang untuk Raw pula. Terima kasih yang sudi support aku. Jangan lupa masuk grup Telegram aku dan juga follow aku punya TikTok. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Akhir kata, 4 huruf, satu perkataan. Yo.